Ustaz, Ana nak bertanya sikit berkenaan dengan puasa Arafah ni. Seperti mana yang kita tahu, puasa hari Arafah ni memang berbeza lah kan Saudi dengan kita. Yang mana Saudi dia awal sehari. Ya. Jadi macam bagi kita yang di Malaysia ni, nak puasa hari ni bagi hari Arafah di Saudi ataupun nak hari esok? Baik, sebenarnya isu ni bukan isu pertama. Bahkan beberapa tahun yang lalu pun kita telah alami perkara situasi yang sama. Saudi dia raya awal dari kita. Jadi dalam tahun ni Saudi raya hari Jumaat, kita istihar tak nampak nak bulan Zulqaidah hari tu. Jadi raya kita pada 10 Zulhijjah kita adalah pada hari Sabtu. Jadi timbul isu yang kedua, iaitulah anjuran berpuasa pada hari Arafah, dan hari Arafah itu adalah pada tarikh 9 hari bulan Zulhijjah. Apa isu dia? Kita nak puasa Arafah ni pada ikut hari Arafah di Mekah, ataupun ikut tarikh kita berdasarkan kalender kita, takvim kita. Itu isu-isu yang setiap tahun dan saban tahun mesti timbul isu-isu macam ni. Pertama sekali kita tak nafikan sememangnya ada perbezaan pendapat ulama dalam masalah ni. Sebahagian ulama kata atas alasan Arafah itu hanya ada di Mekah, maka negara yang di luar Saudi juga kena puasa Arafah ikut hari Arafah di Mekah. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua kata tak semestinya begitu. Puasa Arafah tu dilihat kepada takwim setiap negara. Dia sebut sebagai ala hasabi ikhtilafil matali', menurut perbezaan tempat anak bulan. Maknanya kita tahu anak bulan yang diterima oleh setiap negara berbeza-beza, maka ikut tarikh mereka masing-masing. Itu pandangan kedua. Wallahu ta'ala alam. Pertama, kita isu ni saya dah sebut di awal tadi, kita tak boleh, isu ni isu khilaf, jadi tak boleh berkeras ataupun tak boleh berkeras lah dengan orang yang berbeza dengan kita. Cumanya, kalau kita tengok dari satu sudut, pertama, perkara yang saya terfikir, perkara tu antaranya, kalau zaman dahulu ni, sebelum ada internet, sebelum ada teknologi sekarang ni, bagaimana negara umat Islam yang di luar Mekah untuk mengetahui hari Arafah di Mekah? Sedangkan tentu memang tak ada akses tak ada akses. Macam mana nak kita nak tahu maklumat? Kan? Mungkin dari radio mungkin lah, tapi kalau sebelum zaman radio lagi? Sebelum zaman tu, sedangkan radio wujud bila? Berapa ratus tahun setelah Rasulullah wafat. Jadi syariat tu ada. Jadi bagaimana masyarakat Islam dahulu yang duduk di Syam, duduk di Palestin, di Syria, bagaimana mereka nak puasa Arafah jika mereka nak kena ikut hari Arafah di Mekah? Jadi susah dari sudut pelaksanaan, dia tak kena dengan roh syariat. Yang dia valid untuk semua umat, semua masyarakat di tempat yang berbagai. Dia tak kena dengan roh syariat memberi kemudahan, dia tak kena. Oleh kerana itu, dari sudut itu kita nak dapat faham umat Islam dahulu, di peringkat awal dahulu, mereka puasa Arafah mengikut tarikh mereka. Dah tentulah setiap negara orang Islam akan melihat anak bulan mereka. Jadi bila hari Arafah tu jatuh pada 9 hari bulan, maka mereka akan puasa Arafah pada 9 hari bulan. Selain daripada itu juga kita tengok anjuran sunat puasa Arafah ini kepada orang yang tidak melaksanakan haji. Bahkan jemaah haji dimakruhkan kalau puasa pada 9 hari bulan tu. Disebabkan mereka dituntut untuk bersungguh-sungguh wukuf di Arafah dan berpuasa supaya mereka ada tenaga, jadi mereka dimakruhkan berpuasa pada hari itu. Menunjukkan pensyariatan, anjuran, galakkan berpuasa ni bukan kepada jemaah haji, tetapi kepada umat Islam. Bukan semata-mata padang Arafah, tapi pada hari itu, hari 9 hari bulan tu. Jadi macam orang di Malaysia ni Ustaz kan, kita sebut konteks di negara kita lah kan. Jadi mereka macam kita di Malaysia ni, environment kita ataupun persekitaran kita, memang kebanyakannya mereka berpuasa mengikut Saudi hari Arafah itu ataupun ikut waktu kita di Malaysia ni? Kebanyakan. Wallahu alam, berdasarkan maklumat saya lah, setakat yang saya tahu. Yang saya tahu rata-rata kebanyakan orang Islam di Malaysia ni puasa ikut tarikh. Ikut 9 tarikh kita. Jadi pada tahun ni kebanyakan mereka akan puasa pada hari Jumaat. Itu setakat maklumat saya, barangkali betul, barangkali silap. Jadi soalan saya seterusnya Ustaz. Jadi kalau kata orang itu dia berpuasa pada hari Arafah mengikut hari Arafah di Saudi, sedangkan di kita belum lagi hari Arafah. Adakah ia
mendapat fadilat seperti mana yang ia harapkan? Boleh. Isu itu boleh disebabkan dia dalam bab ibadat ni, seseorang katalah dia belajar dengan seseorang dan dia percaya kepada orang tu agama dia, orang yang aman dalam menyampaikan maklumat ilmu, orang yang berilmu, dia percaya kepada orang tu, maka dia ikut pandangan ustaz yang dia belajar tu, kata puasa Arafah kena ikut Saudi sebagai contoh, lalu dia berpuasa pada hari ni, tak ada masalah, dan dia mengharapkan dia nak dapat pahala puasa Arafah, dia dapat insya-Allah. Dia dapat innallaha la yudhi'u amalal muhsinin. Allah Taala tidak akan mensia-siakan amalan orang-orang yang berbuat baik. Sama sekali tidak akan ada sia-sia amalan. Wallahu a'lam. Tapi perkara tu macam itulah. Sekalipun saya secara peribadi bahkan suka juga saya sebut di sini. Beberapa tokoh Saudi termasuk Ibn Uthaymin. Ibn Uthaymin sendiri dalam beberapa fatwa dia sebut tentang perbezaan puasa Arafah ni berdasarkan tempat masing-masing. Tidak mengikut Arafah, tidak mengikut di Mekah. Itu perkataan Ibn Uthaymin. Kerana ada beberapa keadaan yang tak boleh nak elak. Kita tak boleh nak, dari sudut pelaksanaan, kita tak boleh amal kalau kita ambil pandangan yang kata puasa Arafah kena ikut Saudi. Apa dia contoh dia? Contoh yang paling ketara sekali bagi negeri yang dapat matahari lebih awal dari Mekah. Menjadikan hari 9 hari bulan di Mekah, jemaah wukuf di Padang Arafah tu, pada negara dia jatuh 10 hari bulan. Sedangkan 10 hari bulan tu hari raya Korban. Diharamkan puasa. Jadi dari sudut pelaksanaan ada banyak masalah. Dia tak tally tak? Dia tak tally, tak boleh. Susah. Cuma ada seorang tokoh yang kemudian ni, Ruhaili Syekh. Dr. Ruhaili, dia bagi jalan keluar dalam masalah tu. Iaitu dia kata dalam situasi itu, bermakna kita ta'azur, kita ada memiliki keuzuran. Kita memiliki keumuran disebut begitu, lalu kita puasa ikut kalender. Tapi kalau negara yang tak hadapi masalah tu, kita puasa ikut Saudi. Itu pandangan Syekh Dr. Ruhaili, hafizahullah, semoga Allah Ta'ala pelihara dia dan kita juga. Tapi yang penting itu khilaf lah. Kalau tanya saya pegang pandangan ulama yang mengatakan dia puasa Arafah kena ikut tempat masing-masing kan. Kemudian saya nak beritahu, suka juga untuk saya beri penekanan, bila kita kata kita puasa ikut Saudi sebagai contoh, jangan kita kata kita puasa kerana hari tarwiyah. Kerana riwayat pengkhususan hari tarwiyah kena ada. Kita kena ada riwayat keistimewaan mengkhususkan hari tarwiyah dengan puasa tu perlu ada kalau kita nak namakan sebagai puasa tarwiyah. Sebab itu kalau riwayat yang ada tidak kuat, kalau kita ataupun sekumpulan masyarakat yang beranggapan riwayat tentang tarwiyah itu daif, maka dia tak perlulah letakkan, dia tak perlu namakan sebagai puasa hari tarwiyah. Yalah. Dia tak perlu sebut begitu kerana penetapan yang seumpama itu kita memerlukan, kita berhajat kepada dalil pengkhususan, kepada keistimewaan sesuatu ibadat pada hari-hari tertentu. Jadi Ana tertarik juga Ustaz berkenaan dengan yang pandangan Ustaz, iaitu pada puasa hari Arafah tu lebih baik lah. Maksudnya Ustaz cenderung kepada pandangan mengikut hari Arafah di tempat masing-masing. Mengikut 9 hari bulan. Maksudnya mengikut kalender setiap tempat. Setiap tempat kan. Sebab kita kena ambil kira juga bentuk muka bumi di dunia ni luas kan. Ada negara yang dia 6 bulan tak ada matahari. 6 bulan ada matahari saja kan. Negara yang di kutub utara, di kutub selatan, semua tu mainkan, dia ada faktor-faktor kan. Dan dia tu bukan mudah lah untuk kita tally kan dia tu kan. Dari sudut pelaksanaan yang kita kata boleh lebih praktikal, pandangan yang mengatakan puasa Arafah mengikut takwim ataupun kalender negara masing-masing. Dan di kita Malaysia ni ke arah itulah banyaknya kan pandangan ini. Tapi kita kena macam inilah, isu-isu ini isu khilaf. Kita saling hormat menghormati dengan orang yang berbeza dengan kita. Kita kena terimalah keterbukaan Ustaz. Insya-Allah. Wallahu a'lam.